Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muiz Muhaimin dan saya Nur Najdah dalam berita utama. Hari ini, 3 isu besar yang menjadi tumpuan. Himpunan politik di Ibu Negara, bantuan sara hidup rakyat RM100 Malaysia serta pengumuman kerajaan mengenai penarikan subsidi. Kita mulakan dengan perkembangan politik di negara kita. Ribuan peserta berhimpun di Ibu Negara dalam perhimpunan yang bernama Turun Anwar bagi menyuarakan rasa ketidakpuasan hati terhadap pentadbiran kerajaan kita. Peserta perhimpunan dilihat berkumpul di sekitar Dataran Merdeka sejak jam 10 pagi sambil membawa spanduk dan melaungkan slogan. Polis menganggarkan lebih 500 orang hadir dengan kawalan keselamatan ditempatkan di beberapa lokasi utama. Setakat petang tadi, pihak berkuasa mengesahkan perhimpunan itu berlangsung dalam keadaan terkawal tanpa sebarang insiden besar dilaporkan. Namun, beberapa individu telah dipanggil untuk memberi keterangan berhubung permit dan garis panduan perhimpunan awam. Himpunan yang diajukan gabungan NGO dan parti politik itu berlangsung dengan kawalan keselamatan rapi. Peserta mendakwa kepimpinan gagal menguruskan kos sara hidup serta kestabilan ekonomi. Kerajaan pula menegaskan kebebasan bersuara adalah hak rakyat, namun perlu dijalankan secara aman tanpa mengganggu ketenteraman awam. Dalam perkembangan lain, kerajaan mengumumkan pemberian bantuan tunai RM100 Malaysia kepada semua rakyat berusia 18 tahun ke atas. Menurut Perdana Menteri Datuk Dr. Seri Anwar Ibrahim, bantuan ini adalah sebahagian daripada inisiatif khas kerajaan untuk meringankan beban kos sara hidup rakyat untuk masa hadapan. Maknanya bantuan ini mulai 31 Ogos berakhir 31 Disember 2025 melalui 4,100 kedai termasuk pasaraya di seluruh negara. Baik, tiap individunya kalau suami isteri ada 2 anak, RM400 satu keluarga. Kalau suami isteri RM200. Jadi yang akan memperoleh manfaat adalah 22 juta rakyat yang melibatkan peruntukan RM2 bilion. Pembayaran akan dibuat secara berperingkat melalui akaun bank masing-masing bermula bulan hadapan. Kerajaan berharap langkah ini dapat membantu golongan belia serta isi rumah yang berpendapatan rendah. Sementara itu, kerajaan turut mengumumkan penarikan sebahagian subsidi barangan asas termasuk minyak petrol RON 95 dan minyak masak paket bermula bulan hadapan. Kami sangat teruja di mana kerajaan telah memberi peluang kepada semua penjawat awam untuk memulakan subsidi yang digunakan pakai oleh kami sekali, sama ada kami berada di bandar ataupun di luar bandar. Madani 95 amat bantu kami sebagai anggota kerana meringankan beban pembelanjaan harian, khususnya dalam pengisian minyak dengan kos yang lebih rendah. Kami dapat membuat penjimatan dan seterusnya menumpukan pembelanjaan kepada perkara yang lebih penting lah. Contohnya keperluan peribadi dan keperluan keluarga lah. Harapan saya supaya penjimatan yang dirasai ini berterusan. Walaupun bujan, kos hidup tetap tinggi. Jadi dengan adanya inisiatif ini sekurang-kurangnya dapat memberi sedikit kelegaan kepada kami. Menurut Menteri Kewangan, langkah ini bertujuan mengelakkan ketirisan serta memastikan hanya golongan yang benar-benar memerlukan layak menerima bantuan.
Berdasarkan dengan menggunakan IC sebagai satu mekanisme untuk memastikan kelayakan untuk mereka yang layak. Dan digunakan di semua stesen minyak yang ada di Malaysia, termasuk mini stesen yang ada di negara. Namun, orang ramai bimbang keputusan ini akan menambah beban kos sara hidup ke hadapan. Kerajaan memberi jaminan bantuan tunai bersasar akan ditingkatkan sebagai langkah sokongan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton berita bersama saya Nurul Fizana. Berikut adalah laporan berita antarabangsa untuk malam ini. Kita mulakan dengan perkembangan di Indonesia yang kini sedang mengalami rusuhan. Pemimpin ekonomi terbesar Asia Tenggara berusaha memulihkan keyakinan rakyat sambil mengambil peluang melantik orang setianya selepas kerusuhan besar-besaran bulan lalu. Pasukan semangat! Banyak suaranya pasukan! Berhenti jalan, balas cukup jalan! Ibu amankan ibu jalan! Saling berdiri! Presiden Indonesia Prabowo Subianto merombak kabinet dan membatalkan beberapa dasar kerajaan yang mencetuskan kemarahan rakyat. Dalam beberapa hari ini, saya, Presiden Republik Indonesia, terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Sementara itu, di negara Nepal mencatatkan angka korban protes anti rasuah yang semakin meningkat kepada 72 orang. Bulok na po yung mga anak namin sa lipingan. Na-expire na po. Paano naman po yung hustisya na hinahangad naming mga pamilya? Kementerian Kesihatan negara itu berkata jumlah ini dijangka bertambah apabila pasukan mencari dan menyelamat menemui lebih banyak mayat dari bangunan yang musnah.
Di Amerika Syarikat, Washington yang baru-baru ini digempurkan dengan kematian Charlie Kirk, seorang aktivis politik konservatif We're going to be here for a couple hours. Get comfortable. Suspek kes pembunuhan dikatakan tidak ingin memberikan kerjasama kepada pihak berkuasa walaupun ditahan sejak Khamis lalu. Kita beralih pula kepada arena sukan antarabangsa di Tokyo. Atlet Sweden Armand Duplantis berjaya mempertahankan gelaran juara lompat bergalah dengan catatan rekod dunia baharu 6.30 meter pada kejohanan dunia di Stadium Nasional hari ini. First attempt at a new world record, 6:28, Armando Duplantis. Sekian berita antarabangsa untuk hari ini. Teruskan bersama kami untuk mendengar berita tempatan selepas ini. Saya Nurul Firzana mengucapkan terima kasih kerana setia bersama kami. Assalamualaikum dan selamat malam. Sabah, hujan lebat berterusan telah mencetuskan banjir dan tanah runtuh di beberapa daerah di negara tersebut. Setakat ini dilaporkan 13 orang maut termasuk beberapa keluarga dan kanak-kanak. Kawasan yang paling teruk terjejas termasuk Penampang, Papar, Biafar, Membangkut, Putatan dan Tawau. Seramai lebih kurang 2,900 orang dari hampir 800 keluarga kini berlindung di 25 pusat pemindahan sementara yang masih aktif. Jambatan Sungai Kaiduan telah runtuh akibat arus deras menyebabkan beberapa kampung kehilangan akses. Pihak berkuasa segera mengarahkan pembaikan jambatan modular bagi memulihkan laluan penting.
tinggal dan akses kepada kebutuhan asas seperti makanan, air bersih dan ubatan kini menjadi kebimbangan utama. Beberapa pusat pemindahan melaporkan kekurangan bekalan makanan, selimut serta keperluan kebersihan. Kerajaan telah memperuntukkan 10 juta ringgit Malaysia segera melalui pihak berkuasa pengurusan bencana untuk membantu meringankan beban masa banjir dan tanah runtuh. Pihak penyelamat dan sukarelawan terus digerakkan menyelamatkan yang terperangkap, membersihkan jalan yang tersumbat dan menyokong penduduk yang kehilangan rumah. Orang ramai diminta supaya berhati-hati, elakkan laluan yang berisiko serta membantu jika mampu dengan sumbangan makanan kering, pakaian dan keperluan asas lain. Secara keseluruhannya, krisis banjir dan tanah runtuh Sabah kini bukan saja ancaman cuaca tetapi satu isu kemanusiaan yang memerlukan tindakan segera dan solidariti daripada semua pihak. Ramalan cuaca untuk Sabah menunjukkan cuaca akan kekal berawan dan mendung hari ini dengan kemungkinan hujan petang dan ribut petir terasing terutamanya di kawasan tinggi dan pinggir bandar. Suhu dijangka sekitar 31 hingga 32 darjah Celsius pada siang dan turun kepada 24 hingga 25 darjah Celsius pada waktu malam. Di Semenanjung pula, terutama pantai barat dan Kuala Lumpur, ramalan cuaca menunjukkan ribut petir di beberapa tempat pada petang. Pagi dan malam dijangka lebih tenang dengan sedikit awan, tetapi kemungkinan hujan ringan di sesetengah kawasan. Suhu maksimum mungkin sekitar 34 darjah Celsius dan minima sekitar 24 hingga 25 darjah Celsius. Orang ramai dinasihatkan supaya elakkan keluar semasa ribut petir, persiapkan perlindungan hujan dan pastikan stok air bersih dan bekalan asas mencukupi. Saya, Nurlili Kartini, melaporkan berita cuaca terkini. Itu adalah 3 tumpuan utama kita pada hari ini, iaitu politik, inisiatif bantuan tunai dan isu subsidi. Perkara ini harap dapat memberi kesan kepada semua rakyat Malaysia. Kami di Berita Utama akan terus membawa perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Sekian, saya Muiz Mohaimin. Dan saya Nur Najdah. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera.